Satu lagi Malaysia ni pula, yang bila saya tanya dengan ketua pengarah ni lah, KPDN seorang ni, kan. Saya tanya dia, so kenapa dia orang ni, orang daripada luar, kenapa kita di Malaysia nak masuk ke Indonesia, saya cakap dia. Nak masuk Indonesia. Susah. Muaz pun pernah try nak masuk Indonesia. Punyalah susah nak masuk Indonesia ni. Tapi kenapa orang daripada Indonesia nak masuk Malaysia? Alah, senang je. Tak perlu lalu apa-apa pun. Kita nak masuk Indonesia kan, kita kena daftar syarikat, kena ada physical presence di negara tu, kena ada buka account and everything. Betul. Kan? Betul. So kenapa dia buat benda-benda macam ni? Sebab kalau kita buat apa-apa hal dekat negara tu, boleh ditangkap. Betul. Itu yang jadi di sebaliknya di Malaysia. Apa jadi kat Malaysia? Orang luar masuk ke Malaysia tak perlu daftar SSM. Tak perlu ada buka account bank. Tak perlu ada physical presence and everything. Tak perlu. Semuanya tak perlu. Boleh masuk. Masuk ke Malaysia terus jual. Kan? So bila ada apa-apa, contohlah kata bila mereka tiru produk-produk lokal. Ini isu yang paling besar, antara isu utama yang kita perjuangkan dulu adalah peniaga daripada China datang buat fake produk lokal. Yang kita dah usaha keras dapatkan mal semua tadi tu. Yes. Kita dah usaha gila-gila dapatkan mal halal and everything. Tiba orang China datang, masuk, dia fake produk kita, dia jual dengan harga yang lebih murah. Kan? And kita tak tahu source. Okay. So bila kita buat report, kan? Buat report. Macam mana penguat kuasa nak ambil tindakan? Memang takkan boleh punya. Law pun tak ada. Satu, law tak ada. Nombor dua adalah nak detect dia orang ni pun tak boleh. Dia orang tak register SSM dengan kita. Dia orang tak ada macam Indonesia tadi. tak macam Indonesia tadi. Ada premix semua ada account bank. Betul, tak perlu ada physical presence, tak perlu ada account bank. Ini kalau dia orang buat hal apa-apa, kita report, memang didapati memang bahaya, kita boleh terus freeze account ni. Macam mana account kita boleh kena freeze dekat Indonesia, sangat senang. Ya, betul. Ha. So itu banyak terjadi dekat kawan-kawan kita pun. Kan? So dekat Malaysia ni uniknya macam tu. Tapi bila saya persoalkan perkara ni dekat KPDN, kat Ketua Pengarah yang sedang membuat e-commerce law ni, kan, yang sedang ni, jawapan dia apa? Oh, kita di Malaysia mengamalkan dasar keterbukaan. Oh. Isyang. Aku rasa macam tu, masa tu, ya Allah, kan. Oh, ini level kita cakap kan. Itu something yang susah nak terima juga. Sebab China dengan 1.4 billion punya market pun dasar tertutup. Betul. Kita only 35 million punya market, kita nak buat Betul. open punya polisi. Kita tak kisah dengan dasar keterbukaan tu, tapi make sure ada rule and regulation yang proper lah, yang betul-betul mengawal selia benda ni kan. Sebab kita tak nak jadi macam ni. Sebab sekarang ni dah tak terkawal. Faham? Ceritanya sekarang dah tak terkawal. Tapi alhamdulillah lepas kita explain, alhamdulillah antara langkah pertama yang KPDN akan buat adalah dia akan mewajibkan peniaga-peniaga daripada luar untuk at least daftar SSM di dalam Malaysia. At least lah kan dia dapat benda tu. So terima kasih KPDN. Ada jugalah function. Ada benda semua dah